Macam yang korang tahu, solar panel dekat bumbung kereta saya ni saya lekatkan guna mounting daripada 3D printer. Bukan tu je, e-scooter saya ni pun saya duk modify, tambah trailer belakang dia gunakan 3D printer. Kalau dari contoh yang saya tunjuk ni, 3D printing ni nampak macam wow, kuat kan? Tapi tengok ni pula, dekat bengkel saya ni patutnya banyak holder saya 3D print. Sekarang tengoklah, banyak dah hancur, berkecai. Kenapa yang ini hancur tapi yang dekat kereta atau bumbung saya semua tu okey? Benda paling penting yang kita kena pertimbangkan adalah jenis polimer. Kat sini saya ada beberapa filament 3D printer yang saya biasa guna. Ini ada PLA. Untuk barang outdoor saya akan gunakan ASA. Filament yang paling banyak saya gunakan pula adalah PETG. Dan kadang-kadang saya adalah gunakan TPU. Alright. Setiap jenis polimer filament ni berbeza dia punya karakteristik dia. Kita kena sesuaikan filament tu dengan projek kita. Janganlah mainan print PLA, praktikal pun print PLA, nak buat gasket pun PLA. Semua benda pakai PLA, tak boleh. PLA adalah polylactic acid. Nak print dia dalam 180-220 darjah Celsius, dia cantik nak print, tak ada masalah bau. Dimensi pun lebih kurang dengan yang kita design. Kekurangan dia tak boleh tahan suhu tinggi, tak tahan UV, tak tahan kelembapan dan dia mudah pecah, rapuh. Jadi bila PLA ni tak boleh kena UV, tak boleh kena matahari luar, lembab, tak boleh kena hujan selalu, tapi mudah pula untuk print dengan cantik dan cepat. So, sesuai untuk apa? Sesuai untuk kita buat prototype, untuk buat demo yang kita guna sekejap. Nak guna model mainan, okey lah, tak kritikal sangat. Tapi kalau kita nak buat benda yang ada function, kena hold benda yang berat ataupun kena letak kat matahari luar, tak sesuai. 5-6 tahun lepas memang semuanya saya pakai PLA sebab senang nak print. Tapi result dia lepas setahun, 2 tahun, habis barang-barang yang saya 3D print sebelum ni hancur. Tak praktikal kalau kita nak gunakan dia sebagai tools atau benda yang ada function. Okay, ini PLA. Kalau nak function macam mana? Saya akan gunakan PETG ataupun polyethylene terephthalate glycol modified. Aduh, kita kena print panas sikit, dia tahan, ada sedikit fleksibel, tak ada masalah bau, dimensi okey, dia boleh tahan suhu sampai 70 darjah Celsius. Ini kena UV, matahari dan lembab tak ada masalah. Cuma dia kurang cantik. Bila dah bertahun saya gunakan PETG ni, so far dalam kebanyakan kes tak ada masalah. Tapi bila kalau benda tu kena expose kat cahaya matahari dekat tempat yang panas, itu ada isu sikit. Kalau saya punya solar panel sebelum ni macam okey, dia hold solar panel yang statik situ. Sebabnya ada support sistem tu. Saya dah support dengan C-channel dan campur 3D print sekadar untuk mounting yang tak ada banyak sangat load. Dan saya 3D print benda tu dengan sedikit tebal daripada biasa. Ketebalan barang kita tu kalau 3mm ke atas okey untuk tahan cahaya panas tapi tak ada load yang tinggi. Kalau setakat nak letak kat luar, kena cahaya matahari tapi tak perlu ada bebanan yang banyak kat dia, okey, 3mm ke atas dia punya ketebalan barang kita tu. Lagi tebal lagi baik. Tapi kalau letak dalam kereta, sebab dalam kereta lagi panas tau. Bila barang 3D printed kita ni kena expose cahaya matahari, walaupun warna hitam yang pakai warna hitam ni, so far dekat tempat saya ni paling panas pun saya dapat dalam 50 lebih, 60 darjah Celsius lah. Dia tak teruk sangat panas dia. Tapi kalau dalam kereta berbeza. Sebab kereta ni dah dia kena cahaya matahari panas. Lepas tu pula dia terkepung macam tu. Haba tu makin lama makin panas pada dalam tu. Saya dah test boleh sampai lebih 70 darjah Celsius dalam kereta kita. Jadi ni tak boleh handle dah. Sebab ini dia punya glass transition temperature dia dalam 60 lebih macam tu lah, 60 ke 70 lah. Tapi saya paling rendah lah 60. Sebab dia ikut gabungan material polimer juga. Ada company lain dia mungkin berbeza dia punya glass transition temperature dia. Tapi untuk selamat saya ambil yang paling rendah dalam 60 darjah Celsius. Kalau kita punya barang tu tak ada load ataupun tak ada stress, okey. Tapi kalau ada load macam saya buat Android tablet punya holder yang akan letak dekat kereta, ini wajar punya version lah. Dia ada load, dia berat. Jadi lama-lama dia akan makin lembut-lembut, dia akan jatuh sikit, drop sikit-sikit. Dia tak banyak tapi ada sikit-sikit. Sebab suhu dalam kereta tu melebihi
60 darjah Celsius, 60 ke 70. Kalau betul-betul panas tu memang boleh 70 ke atas. Jadi dalam kes tu, bila dah panas sangat, kita tak boleh gunakan PETG. Kita nak gunakan apa? Kita boleh guna ASA, acrylonitrile styrene acrylate. Ini kena print lagi tinggi suhu dia, tapi dia boleh tahan suhu sampai 100 darjah Celsius. Ini lagi tahan UV dan kuat. Untuk projek outdoor, dia boleh tahan lebih 5 tahun, tapi mencabar sikit bila kita nak 3D print dia. Kalau PETG dengan PLA ni, kita boleh 3D print menggunakan 3D printer yang biasa. Okey, tak ada masalah. Cuma bila dah masuk ESA ni, dia kompleks sikit. Sebab kita kena 3D print dia dengan suhu yang tinggi, lebih 260 darjah Celsius. Biasanya saya akan gunakan Bambu Lab X1C saya ni lah. Tapi sekarang banyak je 3D printer boleh sampai suhu tu. Kalau boleh support pun suhu untuk cairkan filament ni lebih 260, dia tak ada chamber. Dia kena fully enclosed punya 3D printer. Kita nak tutup 3D printer tu supaya haba tak keluar. Sebab kalau boleh, kita nak pastikan barang yang kita 3D print menggunakan ASA ni, suhu dia dalam 60 darjah Celsius ke atas, dekat sekitar barang kita 3D print tu. Kalau tak, dia boleh mengecut. Batu pula, habis bila dah mengecut, dia akan crack, dia boleh pecah ataupun dia boleh tercabut daripada dia punya bed. Ada isu warping. Kalau kita 3D print yang kecil, tak ada masalah. Bila part besar, ada isu. Satu lagi, ASA ni akan menghasilkan VOC, Volatile Organic Compound. Gas yang bertoksik lah. Kalau kita letak dalam kereta, dalam kereta pula, kalau kita buat dalam bilik ni, gas tu tersebar macam ni, bahaya. Kita sedut pula lagi kan, memang bahaya. Sebab tu bilik saya ni ada exhaust fan tau. Pergi ke toilet, pergi keluar. Itu satu lagi dekat saya punya 3D printer yang itu, dalam dia ni ada exhaust dan filter. Filter ni dia gunakan activated punya charcoal, so VOC tu dia akan tapis. Okey, sekarang bila saya perlukan benda yang fleksibel, contoh nak buat holder pemegang bagi sedap tangan pegang ke apa kan, ataupun tapak untuk jadi damper ke apa, saya akan gunakan material yang fleksibel seperti TPU. TPU ni adalah termoplastik polyurethane. Ni senang nak sebut. Nak print dia lebih kurang PLA, dia akan fleksibel, tak ada keluar gas beracun sangat. Tempat sejuk lembap dia boleh handle. Cuma dia tak boleh tahan suhu lebih 60 darjah Celsius, tak boleh kena cahaya matahari UV, dan dia kena print perlahan je. Mencabar sikit lah nak dapat cantik. TPU ni nak print dia agak mencabar sikit, tapi tak adalah susah sangat. Kalau macam saya guna 3D printer daripada Bambu Lab, for sure cantik. Memang tak ada masalah. Cuma TPU ni dia kurang cantik biasanya sebab dia fleksibel kan, dia akan ada string-string sikit. Dan satu lagi, kita tak boleh gunakan, kalau 3D printer kita ada multi material punya tempat simpan kompartmen simpanan macam atas tu. Yang ni nama dia AMS, kita boleh letak macam-macam filament atas tu. TPU tak boleh nak guna ni sebab kalau kita tolak filament tu daripada belakang ni ke depan melalui tube ni, dia akan berkebengkok dia punya filament tu. Itu yang saya buat laluan asing untuk masuk ke dia punya print head. Saya buat gasket guna TPU, tapi TPU tak boleh kena cahaya matahari. Kalau letak lama-lama kat luar tak tahan. Ataupun suhu yang terlalu panas lebih 60-70 darjah Celsius tak boleh. Jadi kalau kita nak buat gasket yang boleh tahan panas ni, sebaiknya gunakan silikon lah. Silikon akan lebih stabil, dia boleh kena UV, dia boleh tahan panas beratus darjah Celsius. Kalau letak ke engine pun tak ada masalah. Cuma tak boleh nak 3D print kalau untuk kita standard orang biasa ni. Solusi yang kita boleh gunakan kalau kita nak juga custom made kita punya gasket yang memerlukan ketahanan yang kuat, nak pakai silikon, kita boleh buat mold. Gunalah PLA ke, nak buat mold pakai PLA ataupun PETG ke lah. PLA cantik sikit kan. Buat mold pakai PLA, mold untuk gasket tu. Lepas tu kita gunakan silikon macam ni. Ada 2 part mix silikon, kita campurkan dan kita tuang dalam mold yang kita buat gunakan 3D printer. Itulah dia macam mana saya buat pemilihan material polimer ni untuk saya punya part yang saya akan 3D print. Ada tak material lain selain saya guna ni? Ada, banyak lagi. Ada yang lagi dahsyat lagi. Yang filament macam ni maybe dalam harga RM50, RM60 ada, RM70 ada yang color special sikit maybe lebih RM50 untuk satu roll ni, lebih 100 pun ada. Kalau macam saya gunakan daripada 3DExpress.my lah. Itu dia orang memang sponsor filament-filament ni kat saya. Tapi kalau kita perlukan material lain yang lebih advance, harga dia maybe boleh capai satu benda ni maybe 1000 lebih satu roll. Satu roll filament dalam 1000 lebih. Itu material yang
maybe macam peak. Itu nak 3D print tak lepas pakai 3D printer consumer biasa. Kita kena pakai yang high end punya 3D printer, yang industrial punya 3D printer. 40,000 ke atas, 50,000, yang saya nampak 100,000, 200,000 pun ada. Maybe kalau masa depan ada peluang saya gunakan benda tu, mana tahu ada company 3D printer yang mahal tu nak sponsor, bolehlah saya share kat korang. Tapi masa sekarang, ini saja yang biasa saya gunakan. Kalau saya perlukan yang advance, saya akan gunakan servis online. Saya design awal, saya buat prototype kat sini. Lepas tu saya hantar design saya dekat company yang boleh hasilkan barang tu menggunakan material yang advance, engineering punya material. Alright, itu je. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau nak tengok banyak lagi video education yang menarik, boleh pergi ke YouTube channel Bani Bot. Subscribe sekali. Jumpa dalam next video. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.